Bos tengok spoiler saya kan. Apa kata? Ha? Bos tolong review kereta yang kat luar ni. Review kereta apa ni? EG. Woi, okey. Aku review sikit lah Ha. Yang setahu aku lah. Okay. Okey. EG ni dia buat konsep race car. Race car. Kalau dekat Japan konsep livery macam ni biasa dia orang buat kanjo. Kanjo. Kau tahu kanjo tu apa? Jalan-jalan. Bukan. Habis tu? Kanjo tu adalah jalan di mana dekat Japan ada satu highway dipanggil Kanjo Sokorododot. So, banyaklah livery-livery yang macam ni yang diorang buat style kanjo. Oh, tengok dalam dia. Dengan rokesh. Ingat tak kita seorang je buat tong ikan tu? Hey, come on. Dia mau buat tong ikan. Bos tu dah kata saya punya EG tu sama je macam kereta-kereta JDM yang lain. Kau tengok dah. Oh, nampak tak? Sip je sama. Spek perlumbaan Kanjo Zoku. Tu, macam tu je. Oh. Uish. Tapi macam mana Jap. Aku tengah fikir jap. Aduh, lepas kita tengah longkang. Ya ke? Lah. Macam mana dia pakai? Ui, paip sebatang bro. Paip sebatang. Kau jangan main-main. Dia kata kalau EG mesti kena pakai sebatang bos. Dekat sini jujur cakap kalau geng-geng Honda datang mesti cair.